Korang ada simpanan RM60,000 tunai dekat bank dan plan nak tukar jadi emas. Tapi, pening kepala. Nak pilih item apa yang paling berbaloi. Lock video ni sampai habis dan save siap-siap untuk rujukan. Sebelum kita borong, biasanya saya akan tanya dua soalan penting. Soalan pertama, korang nak pegang terus emas fizikal tu kat tangan atau simpan digital dulu dalam akaun? Kalau korang rasa tak selamat nak simpan emas ketul-ketul dekat rumah, jawapan dia mudah. Masukkan dulu dalam akaun emas GAP Public Gold. Akaun ni zero charge simpanan dan bila-bila masa korang ready, boleh withdraw keluarkan emas fizikal pelbagai saiz. Tapi, kalau korang jenis nak pegang terus emas fizikal, jom masuk soalan kedua. Korang nak pakai duit tu sekaligus untuk beli aset besar nanti atau nak pakai sikit-sikit? Kalau nak untung paling maksimum untuk bilion besar masa depan, saya paling recommend ambil sekeping gold bar 100 gram. Kenapa? Sebab harga per gram dia jauh lebih murah dan spread value dia paling nipis. Beli murah, jual balik nanti harga tinggi. Tapi kalau plan korang adalah untuk guna duit tu sikit-sikit, contohnya buat dana pendidikan anak-anak atau dana pencen bulanan, lebih baik korang pecahkan kepada 10 gram sebanyak 10 keping. Senang cerita, bila nak pakai duit, korang cairkan sekeping-sekeping je tanpa ganggu simpanan emas yang lain. Sekarang korang dah tahu strategi yang sesuai dengan korang. Yang dah sedia nak alihkan dana RM60,000 korang ke Public Gold secara selamat, klik je link dekat bio saya sekarang.